Bulan mulai datang menjelma indah, menerangi tiap hati yang gundah. Di ulu sedaka kita berkumpul kini, sambut Ramadan dengan cinta berseri. Cahaya Ramadan menyapa lembut. Jadikanlah bulan ini bulan yang penuh rahmat, keampunan dan kebaikan untuk kami semua. Sekolah kamu semua pada waktu lihat, kamu semua akan berkumpul di bukan makmal dah. Kita akan berkumpul di sini. Belajar ceria, sambut bulan berkah, mengaji untuk menghidupkan bulan Ramadan aktiviti Qurannya seperti mana cikgu kata tadi. Dan apa tujuan dia? Yang Ramadan ni banyak nak mendidik diri kamu supaya mendekatkan diri dengan Allah. Kita tak boleh berhenti kan? di surau kecil. 9 sampai 3 kuat-kuat. 1 2 Menanti Syawal dengan biru yang murni. Cahaya Ramadan menyapa lebur puasa dan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bila tu Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Betul? Betul, okey. Yang kedua, bulan Ramadan ni juga bulan diangkat segala dosa-dosa kita. Betul tak betul? Yang ketiga adalah bulan doa kita dimakbulkan. anak-anak kecil turut bersenandung riang. Guru-guru pimpin dengan cinta yang ikhlas. Betul tak betul? Betul, berikan tepuk tangan untuk dia.